Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat kembali ke segmen Berasa. Seperti anda nampak, makanan di depan saya ni adalah dumpling mi tarik sup daripada Muhammad Chan Kota Warisan sendiri. Apa yang menarik di dumpling mi tarik sup ni, kalau kita tengok, dia menyediakan dumpling yang sangat besar ni. Oh, kalau saya makan ni memang confirm kenyang. Dan kat sini juga, dia ada mi yang cukup banyak. Bagi saya ni portion untuk seorang. Ni boleh makan 2 orang. Yang paling menarik, diorang menyediakan cili potong kat sini. Bagi orang yang suka makan pedas macam saya ni, saya akan letak cili potong dalam ni. Bismillah. Mi dia sangat kenyal dan bila kita rasa suapan yang pertama tu, dia rasa smooth je, rasa macam lancar je, dan rasa dia pula tak terlalu masin, tak terlalu manis. Wah, sangat sedap. Saya tak pernah terfikir dumpling ni boleh disatukan dalam mi tarik sup ni. So, ini adalah satu kombinasi yang sangat mantap. Rasa dia sangat mahal. Rasa dia penuh dengan rasa rempah. Memang cukup rempah dia ni bila kita makan sama-sama dengan mi dan dumpling. Sangat sedap. Jadi bagi siapa yang nak cuba dumpling mi tarik sup ni, datang ke Muhammad Chan sekarang. Anda pasti akan suka.